bagi nama nak malam dia lah Ha? Masa nak malam dia lah. Ini harus tak lah. Apa? Itu pun lambat ke? Mampus smell dia ada. Siapa bagi nama aku kat Abang Western? Tak bagi. Guys, bukan saya yang meniaga minyak rambut. Tok. Jagi tok buka beg kuning kat dia. Kawan dia punya rambut. Bukan saya guys. Saya tak meniaga minyak rambut. Apa lagi tok turun lagi. Korang pergi je dekat dia. Nanti tok buka beg kuning. Sekarang tak boleh buka. Lepak orang memang tak boleh buka. Kita. Oh tu lah. Korang Pukul 5 buka. Boleh lah sikit nak boleh. Wan mana dia buat? Wan dah balik ke? Ni juga ada nak pergi. Ni dia nak pergi pelita pakai macam ni. Masa malu lah dia pakai macam tu. Tak takut lawan tubuh dengan mamak tu lagi. Dia pun memang mamak. Tapi dapat jadi dah action dah sekarang. Lain dah. Lain dah macam belakang macam. Dah lain dah. Tak macam sebelum ni. Tak macam sebelum ni. Dia kedai berapa ni? Pagi Pagi. 24 jam. 24 jam. Macam ni lah saya cari duit. Ada tak yang sendiri. Ada kawan pun tadi bawa kerja dia bawa balik. Bawa kerja dia masa kawan tengok buat live awak ni. Sama Pi. Boleh. Nampak tu. Tunang kita ni tak mau ikut pun. Kita pergi mana? Mana tunang tak kontrol lah. Bukan macam Ryan. Kita naik lah. Pandai. Saya tunang dia balik. Pandai. Sebab saya ada. Cik kata nak panggil saya. Nampak? Komen guys, sekali dia tambah. Yin. Apa ya? Tak dengar. Yin nak pergi bujuk tu lagi. Mana ada. Mata dia, kau tengok mata dia tu. Mata dengan typing. Mana ada aku yang buat sesuatu ni. Mata dengan typing pujuk sayang. Sorry Mama. Sorry tengah ni. Tadi konten je. Jadi motor berapa biji Badiung? Ada Z-Note biji 2 biji 2. Beli yang dengan Abang Tiger Tak tahulah ni yang buat kira itu. Apa yang pakai tu. Abang Adili pakai tu. Li Pakor tu. Adili pakai tu apa nama? Tak ingat lah. Migu Migu. Abang Tiger nanya kita kata nak jual dekat tu. Lepas tu kan dia hot channel itu duk mana dia tu jual tu. Gitu habis. Ya kot. Tahu siapa dia. Orang lain buat kira. Dia tu jual berapa itu? 115. 115 ada kurang. Register. Register. Ada sini tak bawa-bawa tu tinggal tatu lah. Lah kata jumpa ni ke? Ada mana kau teragu itu? Ada ni Forever Legend. Forever Legend tu kata kau tak payah tu. 125 Monster biru dia nombor 2. Ngekor 3. Ya gila. Ya Monster 2 kot ya. Siang ni jom. Ada semua ada dia. Dua tu aku punya. 02, 03 tu 5,000 unit kita kawan. Ya 5,000 unit. Betul. Aku tengah renovate rumah. Dia tinggal sini 02. Yin nampak Yin. Orang macam mana Yin? Postman. Kamu pelik Postman PSN Contohnya baru benar ni Kilauan pukul 5 pagi. Dia main kat mana muatan tu? Boleh. Wan, kau masuk je pelita pakai macam ni Wan. Hapus. Betul satu dia nak Yamaha. Tak pujuk Yamaha tak nak juga. Abang Tio main nombor plate tu Dulu main Banyak. Abang Tio ni dia main macam-macam. Main macam-macam Awet je kita main. Mesti ada bini. Naik logo flash semua. Ni. Betul-betul macam peninju kau Wan Macam peninju ke tak ya? Duduk belakang muka ketat Sebab
sebab saya tengah panas ni. Dengan tali pinggang kau, dengan apa kepala kau. Ni bawa benang tadi tu ya. Tapi tak nak cerita ni, takut orang kata riak pula tu ya. Tapi aku tahulah patutlah aku dah kalau dah pakai macam gini. Tapi Ryan aku nampak kau macam sendu lah Ryan. Macam kau sedih. Ada Raya gaduh dengan orang ni. Dah gaduh kan? Raya dah settle lah belum? Balik aku ke kau ni babi. Weh, ambil je yang lepet tu. Kasem boleh kasem. Kasem tak boleh sebab dia jual cookies. Kasem ni Tiong. Kak Kasem tak boleh, Abang Tiong punya. Abang Tiong punya. Balik otak. Dia yang kau bagi tahu aku semalam dalam grup WhatsApp tu 14 hari. Sudah pun saya subscribe. Kuning saja. Tu. Dia kata jagi live baik kuning ada diskaun ah. Ada ya. Ada guys, kau jagi. Siapa kau ni menekan aku sekarang ni 4 orang tak boleh buka kuning. Pukul 5. Ya. Pukul 5. Pukul 5 tu yang tak. Oh, Ryan tengah bujuk Noah tu. Tak, ni kenapa ni? Ya Allah, pujuk mana. Asyik kau jauh Zid. Ya. Salah. Bunyi pun lagi. Kawan-kawan telefon tu kenapa? Boleh dah tak apa. Oi, apa ni? Kena sikit tengok tak boleh ah? Boleh. Acak tak live tadi eh? Nampak? Tu, nampak Ryan tu. Dah tak ada mood lah. Mana dia? Raya tak ada mood ah, gaduh dengan Noah. Aduh kan Noah. Tak Mana habis dia call malam lagi? ni. Nasib baik celi ambel. Masalah dia orang komen celik tak ambil lah. Masa tak ambel? Tak tahu. Sebab apa celi tak ambel pula ni? Ni awak ada datang JB minggu lepas? Siapa? Awak ada datang JB eh? Betul eh? Kawan pukul berapa? Kawan daripada Tos Pudang. Kawan tengok budak Ducati. Pukul berapa je nak kawan eh? Dah kelewat sikit lah. Pukul 10, 11 je kan? Tak apa. Lepas ni pukul 1 pagi. Lepas ni budak-budak ADV pula lalu. Dia minta ayah. Gambar aku tu apa cerita pula Zid Raya ni? Member pergi bujuk dah video call. Tu yang pergi letak. Lain panas lah. Baik panas. Terus pergi video call. Ada pujuk dia ajar eh. Ya, bawa kata Maulana lah, apa lah. Abang Long dia ni. Siapa ni? Apa? Ni Abang Long JPJ kan? Dia bawa dia pergi makan. Tak bawa Zid. Tadi tengok Zahid. Ada Zahid. Zahid dah balik eh? Zahid dah buat kereta di tak payah. Oh. Zid memang tak ada sembang dengan Tok Yah. Zid memang bergaduh. Ada Bawa kereta. ada hal ke dengan Tok Yah? Tak ada. Ada hal di sembang sini je lah. Sembang. Tok Yah boleh saya tanya Tok Yah? Ada pernah gaduh kan Zid? Tak ada. Tak ada lah. Zid, macam saya macam tak nak cakap kan? Nak beli Ajiva boleh pergi kat ayah. Jangan tanya saya. Saya tak ada apa. Ada Zahid. Ada. Tu. Haji tengah malam nanti. Saya bawa kereta saya. Ni, kau tengok ni ada JPJ cik aku. Hantar gambar aku. Assalamualaikum. Adik ya ni Abang Long JPJ Ganu. Zid kira okey lah, tak ada masalah. Apa ada dalam saya Abang Long ni? Abang Long JPJ Ganu. Zid, tengok saya. Itu badan celia besar. Zid, Celia ada. Orang macam dia tengah bawa 4 orang. 5 tak payah. 4. 5 full kereta 5 penuh. Tersepit ni. Zahid dia driver lah. Dia driver. driver ni lah. Kami bodyguard. Apa ayah ni? bodyguard. Dah ni, Tok. Tok kenal lah Abang Long JPJ Ganu. Tak. Dia kata dia kenal Tok Yah. Dia salam kat Tok Yah dia kata. Ni. Dia bukan dia buat nombor pelik eh? Yo. Thank you telah sedia ambil gambar ni. Okey, Orang nak komen. Okey, boleh. Seminit. Menek lagi guys, menek. Lagi semua yang nak beli pomek boleh masuk apa live Tok Ayah. Nanti masa Siapa dia sampai beli ADV tau. Bagi soalan tau, Tok Yah. Weh, Tok Yah jangan gila. Diorang ni boleh bagi soalan tau. Sold out lah. Serius. Tapi Tok Ayah kena janji. Janji beli ADV. Sekarang ni stok ada berapa stok? Oh, tu kita janji tu. Sekarang Tok Ayah ada berapa stok? Ada berapa stok? Bagi nama kilang tu sekali. Kita tak nak tahu pun. Kita nak tahu stok tu keluar berapa. Tunjuk invoice. Tunjuk invoice. Kilang tak payah tahu. Tunjuk invoice berapa kuantiti. Ada berapa kuantiti? Tak ada. Kawan masuk. Malam ni kawan masuk 100 setiap kali je. Okey, total berapa? Anggaran? 100 baru 400. 400 hari ni berapa bulan?
Hari ni 19. Kita ada sebulan lagi. Okey. Sebulan lagi Tok Ayah nak beli cash ke nak beli loan? Dia kena ada kira. Kalau ambil loan, maknanya kita kena tarik tempat sikit habis. Nak submit 3 hari, 4 hari. Lepas tu nak keluar lagi, nak sakut nama pelik lagi. Muka apa? Narat 18, 19. Muka tak penting tak ya? Hati yang penting. Hati Nak hantar dekat Celih lagi, nak buat fork apa semua, takkan nak bawa fork original macam tu. Standard. Tak boleh bawa pakai ring standard apa semua standard. Tak boleh, kena tinggal. Tinggal budak ya, memang modal lah tu kan. 400 habiskan malam ni. Tolong follower. 400, biasa petang dah habis. Dah double kan? Okey. Dah double kan? Okey.